ada beza lah pun kalau saya pecat awak. Awak sebenarnya tak nak tengok muka saya kan? Dan awak tak akan maafkan saya. Muka ni lah yang kau kata buruk, bodoh, perempuan murahan, miskin, busuk. Aku lupa. Oh, ludah tu. Masih ingat fresh dalam otak aku. Saya tahulah perangai saya macam mana dulu. Saya tahu saya salah. Kalau boleh lah kan, saya nak patah balik waktu. Saya nak minta maaf dengan awak. Tak payah nak minta maaf dekat aku. Benda dah 5 tahun lepas dah. Kau dah terlambat nak minta maaf. Sekarang ni, solusi je. Aku nak kau pecat aku, tu je. Tak. Saya tak akan pecat awak. Kalau macam tu, pecat diri kau sendiri. Apa benda awak mengarut? Aku tak mengarut. Aku kena kerja kat syarikat ni lagi 2 tahun tau. Pasal syaratnya ayah kau bagi. Jangan kacau hidup aku. Dan aku akan anggap kau tak wujud dekat syarikat ni. Rambus. Pernah masuk ICU tak? Hello? Kau kat mana tu? Aku kat luar. Kau nak aku tapaukan kau apa-apa tak ni? Tak apalah, aku tengah makan buah ni. Kalau aku lapar sangat, aku tengok apa ada kat dapur. Ya? Okey. Kau dengan siapa tu? Kau ni sibuk je lah nak tanya. Aku dengan Intan payung pujaan hati aku lah. Sibuk je lah kacau nak dating. Aku telefon kau ni bukan nak borak lama tau. Aku nak cakap pasal tu je. Okey lah, kejap lagi aku jumpa kat rumah. Bye. Bye. Astagfirullahaladzim, apa ni? Cinta cium-cium, cinta-cinta macam ni. Bencilah. Aduh, siapa kat ni? Hai, tengok buat apa tu? Rindu lah. Kak Ira, aku rasa macam ada rambut-rambut dalam perut aku ni. Kau ni dah kenapa? Kau makan rama-rama ke tadi? Tak adalah, aku excited nak jumpa Syuban aku. Syuban. Aku nak ingatkan kau, nanti kau jumpa Syuban kau tu, kau jangan nak menggatal nak buat adik kacau mulut ke apa? Apa kau cakap ni? Takkanlah aku nak buat benda-benda yang terkutuk macam tu kat depan masyarakat. No. Tapi, why not? Kita dah halal kan? Lagipun aku dah seminggu tak jumpa dia. Babe, tu yang paling aku risau Itu lagi bahaya ya. Jadi kau tolong ingat cakap aku Kau ni bosan lah. Bila cakap pasal cinta dengan kau ni mesti bosan. Aku lupa ibu kau bagi tahu aku Aiman masuk merisik kau berani dia Selepas dia dah hard to dia dah ludah kau. Lepas tu dia nak jilat balik ludah tu. Malu. Ya tu. Tu yang paling aku menyampah tu. Dah. Tak payah nak cerita pasal dia. Kita bawa pasal kerja aku boleh tak? Gosip Aku suka gosip. Aku suka. Bukan gosip. Ni pasal bos besar aku. Khaira. Oh, kawan aku nak jadi have-have. Bos kau merisik kau Encik Azman tu bapa Haris. Awak sebenarnya tak nak tengok muka saya kan? Dan awak tak akan maafkan saya. Kau tahu kan? Satu sekolah panggil kau Cia. Lalang tu kau jadilah Cia betul-betul jual diri kau. Dapat duit sikit, asyuk sikit. Kau kan miskin. Tak ada duit kan? Tapi jadi Cia. Busuk.
kau nak hina aku. Kau ni maruah aku. Betul dia aku. Apa aku pasal mana kau, ha? Cia busuk. Cia. Apa ni? Ha? Mana nampak aku? Tampaklah. Nampak. Ha? Nak juga aku tampak aku macam ni. Sedap ke tak? Ha? Tampak. Aku cicit tengok kau punya perangai, tahu tak? Sentuh kau pun aku tak nak. Ku dibuat mimpi yang indah dan juga mimpi ngeri. Mimpi yang indah kau bersamaku. Mimpi yang meriah bersamaku. Kau jangan main-main dengan aku boleh tak? Aku tak main-main. Serius tu, aku risau gila sekarang. Memang kau patut pun risau. Jap. So cerita dia, Haris pun kerja kat situ? Mestilah, tu kan syarikat bapak dia. Khaira, aku ni dah kenapa? Kau gila ke apa? Takkanlah kau lupa apa yang Haris buat dekat sekolah tu? Dia dengki dengan kau macam mana? Tanta, kan? Dia saja je, lepas tu nanti dia frame kau pecah amanah syarikat. Khaira, aku tak nak jumpa kau dalam lokal. Kau ni kan, jangan takutkan aku, boleh tak? Aku serius lah, memanglah aku takut. Kau berhenti kerja Aku tak boleh. Sebab dekat syarikat tu dah buat perjanjian aku kena kerja kat situ minimum 2 tahun. Melainkan kalau aku ada buat salah ke atau masalah besar ke, tu lain cerita. Kau buat apa? Takkan kau tu pun satu. Takkanlah kau tak tahu yang Tuan Azman tu bapak dia. Kalau aku tahu, aku takkan kerja situ lah. Tapi kan, tak salah pun kalau aku kerja situ. Yang ni aku tak suka. Kau mesti jangan buat kerja kita, boleh tak? Nanti kita tak tahu kok diorang nanti dia... Tak adalah, aku cuma fikir keadilan. Sebab kau ingat kan apa Haris buat kat aku? Jadi aku rasa macam kena balancekan sikit. Kan? Tersyuban aku tu. Tersyuban aku tu. Kau tak nampak ke? Ya Allah. Kau seorang je nampak dia. Mestilah. Dia suruh parking depan. Parking depan. Kau parking depan kereta dia. Kau parking. Kau nampak tak tapak tu? Kau parking. Aku nampak. Kau relax je. Sekejap, aku langgar dia. Kau parking. Tak payahlah kau nak langgar. Kau tak payah nak langgar. Janganlah langgar. Ya Allah. Gelojonya kau. Nasib baik bukan kat hotel tau. Kau rasa kau dah lompat keluar daripada kereta ni. Aku jealous. Baby. Siapa? Kenapa rasa kecil? Rasa kecil. Yelah, kita tak makan. Tolong ya. Makan Excuse me. Diminta untuk tidak bermesra di stadium bola sepak. Kenapa lah tak boleh? Tak boleh lah, orang datang sini nak tengok bola. Apa salah tengok kita? Suami dan isteri Halal. bahagia. Dah jom. Terima kasih datang sebab aku. Terima kasih. Ya. Dah. Jom, nanti kita lambat. Kau jangan risau pasal tempat lah. Aku dah setkan tempat tu korang VVIP untuk dua-dua. Ya. Sorry awak kat atas. Nampak? Saya nampak awak tak? Awak nampak. Awak nampak saya je. Awak tak nampak orang lain. Ya ke? Ya. Jangan tengok. Awak nak tengok sebut. Saya nak tengok awak lah. Mengadalah korang ni. Dah. Okay, nanti awak sorak nama saya. Sorak nama saya? Okey. Syuban! Mimpi yang indah kau bersama. Bila kau tiada, ku renung gambarmu. Tapi aku keliru. Adakah kau juga memikirkan aku?
Satu soalan ni. Apa kau macam anti sangat bila soal kahwin Ni kes 5 tahun lepas Kau tahu sebab kau terperasan Haris tadi? Alah, sudahlah Khaira. Itu semua kes sama sekolah lah. Move on lah. Kita sekarang ni dah dewasa tau. Fikir perkahwinan, ada anak. Kau tahu tak? Apa yang kau cakap tadi tu, apa pasal hati, perasaan tu semua aku tak ada lah. Malas. Tak nak. Ya, benda ni semua tak adil lah. Aku tak payah fikir lah. Mana tahu kalau satu hari tak ada aku, dijadikan aku anda tu sampai ketua. Alah tu lah. Tapi kalau ditakdirkan aku jumpa jodoh yang setia dengan aku sampai hujung nyawa, alhamdulillah. Kau apa tahu, mana tahu tiba-tiba jodoh aku akan sampai dalam masa 1 saat. Assalamualaikum. Hai. Tunggulah, Syukur. Lama sangat. Kenalkan, ini Haris. Haris, inilah bini aku, Diana. Hai. Khaira, kenalkan ini Haris. Haris, dah tak kenalkan lah. Dah kenal. Inilah Khaira. Lain, bukan? Cantik. Kenal. Satu office dengan aku. Oh, very small world. Very small. Very small. Like this small. This small. Very small world. Awak buat apa kat sini? Saja datang cari basikal nak jual. Bagus. Oh, besar betul gelap. Sakit ni, Zat. Bu, tim kalah. Bu, goli tangan bocor. Bu. Bu satu kali. Bu. Riak lah tim menang ni, bukan kau yang skor pun. Dia pula yang riak lebih. Amboi. Apa pun, congrats. Okay, good game tadi. Thank you, good game. Ya. Khaira. Rakib. Hai. Macam mana bang keadaan kau pejabat tadi? Khaira okey ke? Bila nampak Haris mula kerja kat sana? Good news? Buat masa ni kita kena tunggu dan lihat. Mana Haris? Abang pun tak tahu juga ke? Anak kita tu sekarang tengah aktif balik main bola bang. Siap sekarang masuk klub K United. Sekarang pergi main bola lah tu. Abang bangga sebenarnya dengan anak kita tu. Dalam sukan bola sepak, dia berbakat. Dalam bisnes pun dia berbakat. Baru ni dia ada bagi cadangan supaya syarikat kita menceburi bidang perniagaan yang baru. Oi, apa dia? Oil and gas. Wow. Perlukan modal yang besar tu. Kena volume permintaan yang tinggi. Lepas tu nanti dia akan dapat pulangan dalam masa yang singkat. Betul? Groundwork macam mana? Dah establish? Ya. Dari segi modal, kita tak ada masalah. Hubungan kita dengan bank pun okey. Tapi Haris perlu ada ketahanan mental yang kuat. Berita baik, tapi saya percaya bang. Jangan risau. Saya percaya Haris boleh buat. Dan saya yakin Haris akan membanggakan kita berdua. Ya, abang pun harap macam tu. Okey bang, kita lupakan dulu hal pejabat. Sekarang saya nak tanya, betul ke Haris dengan Khaira ni? Aku sebenarnya ada benda nak beritahu kat korang semua. Silakan. Especially Khaira. Kenapa? Macam ni Khaira, you dengan I kita dah lama kenal kan, daripada zaman sekolah lagi. Dan sebenarnya ada confession sikit tau dekat you. I ada crush dekat you daripada since kita sekolah, cuma mungkin you tak tahu benda tu, you tak perasan. Jadi I ingat pada malam ni, bersaksikan dengan kawan-kawan kita yang daripada sekolah, I nak melamar you. Bibi, apa ni Bibi? Takut lah Bibi. Khaira, I nak you jadi girlfriend I. Officially girlfriend I. Jangan,
tinggi dia boleh angkat kau lawan. Okey. Okey. Kejap, tapi bagi saya fikir dulu. Oh, okey. Tak apa, saya faham. Saya ambil tau. Okey. Saya ambil. Okey. Ha? Okey. Bagi aku fikir. Okey. Tak apa, mungkin dia pun terkejut. So, Yeah. aku faham. Terima kasih. Baik. Guys, aku nak pergi dalam sekejap. Saya ni bukan apa bang. Kalau tak, saya ni adalah beberapa calon. Kalau tak dengan Jenny yang kat London tu, saya ingat nak rekomenkan dengan anak Datuk Johar, Dalina tu. Dia pun berkelulusan tinggi kan. Jadi kalau Haris kahwin dengan Dalina, saya rasa diorang berdua boleh teruskan perjuangan perniagaan kita tu. Kan? Abang tak nafikan, memang Haris berkawan dengan Jenny dan Dalina masa di UK. Dan dia orang pun selesa dengan Haris. Tapi abang rasa, bagi Haris, dia anggap dia orang tu cuma kawan biasa je. Maksud abang, sekarang ni kita kena tunggu je lah sejauh mana perasaan dia, cinta dia, macam tu. Abang rasa sekarang ni kita dah tahu kan siapa yang Haris suka. Saya tak kisah bang. Bagi saya, setelah apa yang Haris pernah lalui sebelum ni, dia berhak mencari kebahagiaan dia. Jadi saya tak kisah siapa saja pilihan dia. InsyaAllah saya akan terima. Abang ada satu cadangan. Apa kata kalau kita berkenalan dengan keluarga sebelah sana? Keluarga yang mana bang? Dalina? Khaira? Hello? Halo Cik Khaira. Saya nak ajak awak lunch. Boleh? Sorry, aku busy makan dengan kawan-kawan lain. Okeylah. Tak apalah kalau macam tu. Sibuk. Papa nak bincang sikit tentang proposal Haris pasal oil and gas tu. Okey, Pa. Boleh? Papa dah bincang verbally dengan beberapa orang stakeholder kita. Dan nampaknya ramai juga yang berminat, especially Uncle Johar. Oh, Uncle Johar. Lama tak jumpa dia, Pa. Dia macam mana sekarang? Dia sihat lah. Alhamdulillah, dia sihat. Dia ke salam. Waalaikumsalam. Dia nampaknya macam memang berminat untuk join oil and gas trading kita. Tapi dia nak Haris jadi kapten. Boleh je. Boleh. Haris boleh jadi kapten. Macam ni. Kejap lagi, Papa ada lunch dengan dia. Jom, Haris ikut sekali. Boleh kita bincang lebih lanjut? Haris ikut sekali? Ha. Pa, I'm sorry but Haris dah ada date sebenarnya ni. Dah lambat dah ni. Okey, Papa dengan Uncle Johar boleh pergi dulu. Nanti apa-apa Papa update ke Haris balik lah. Haris dah lambat sangat ni. Thank you so much, Pa. I love you. Nanti apa-apa call. Hey. Korang ni ada-ada je lah. Sana lah. Khaira! Korang! Lagi mana? Lunch dalam tu kita pergi sekali lah. Saya belanja, okey? Tak apa. Tak payah. Kita orang okey je. Tak payah nak belanja kita orang. Jom. Kan bos nak belanja. Khaira. Surprise. Tada. Hai. Sorry. Haris. Hai. Hai guys. Hai. I'm sorry tapi nak minta permission korang. I nak culik korang punya office mate kejap boleh? Boleh. Boleh You lama tau I tunggu kat sini tadi. Memang I pergi lunch tu. Boleh? Boleh je. Yes. Sorry tak korang. Aku makan dengan dia. Bye. Okay. Bye.
Aris. Bye-bye. Aris. Jom, Cik Aris, join kita orang lunch. Jom. Saya baru teringat lah. Saya ada kerja kat atas kena buat. Ni, ambil duit ni. Tak apa, baki awak simpan je. Pergi makan dulu. Betul ni? Betul dah. Ni. Okey. Terima kasih Cik Aris. Sama. Terima kasih Cik Aris. Betul, tak nak ikut? Betul. Bye Cik Aris. Bye. Dah kita dapat duit ni. Apa lagi kita pergi shopping. Tak apa. Hari ni aku tak dapat belanja kau, esok ada lagi. Macam ni permainan kau. Mimpi yang indah kau bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lewat kau balik? OT ke dating? Kerja lah, apa lagi? Kamu stres muka. Muncul kau tu sampai ke pintu. Okey tak ni? Tak tu. Kenapa? Aku nak kena hadap lagi 2 tahun dengan benda yang paling menjengkelkan dalam hati aku ni. Pasal kerja lagi lah ni. Lah pasal kerja kau tak payahlah nak stres-stres sangat. Buat tambah berkerut je kat muka kau tu tau. Kau tu dah lah belum laku lagi. Nanti banyak kerut, tak laku. Kau tak kahwin. Siapa yang susah? Aku juga yang susah sebab aku kena jaga kau, teman kau sampai aku tua. Dah kata apa tadi? Tak laku? Weh, apa ni? Cincin? Cincin tunang ke ni? Kau dah tunang dengan siapa? Kau dah tunang? Kejap. Maksudnya sekarang kau dah ada boyfriend lah kan? Kejap. Tapi takkanlah kalau kau ada boyfriend aku tak tahu. Maksudnya kau ada skandal. Kau ni jahat tau. Kau ada skandal tak cakap dengan aku. Kau ni bila masa pula aku nak skandal-skandal bagai. Tak ada masa ke tau? Habis tu, kalau bukan skandal ni apa? Ni. Siapa yang bagi kau ni? Cantik ni. Siapa? Tak tahu. Nah. Yang bagi aku cincin ni rahsia. Kau ni suka main tipu macam ni. Bagilah tahu. So, Kara, ada pesanan dari Tuan Azman. Dia minta kau pergi visit kilang yang baru beroperasi tu. Bila? Tengah hari ni. Sebab akan ada menteri yang datang untuk launching tu nanti. Okay. Thank you, Yati. Sama. Cik Aris. Mana apa? Jom lah, cepat. Apa dia? Hai, pergi tengok kilang baru lah. Takkan tak tahu kot. Macam tu? Saya diarahkan pergi sekali dengan awak. Dah tak ada nak Jom, lambat ni. Nak makan lagi, nak apa lagi. Saya tunggu kat bawah. Cepat sikit. Wait, tunggu. Suka hati nak bapak dia je. Bila kau tiada, ku renung gambarmu. Tapi aku keliru, adakah kau juga memikirkan aku? Kenapa asyik teringatkan dirimu? Rindunya hati bila kau tiada di sisi menemaniku. Kau kan ku pastikan jadi milikku.
mesej tengah rakit lah tu. Penyibuk. Yelah, sibuk lah sebab awak tak nak sembang dengan saya. Hai lah steering. Kan elok kalau kau boleh cakap. Tak ada kita dua ni sunyi. Kau jangan memekak boleh tak? Aku stres. Apa betul lah saya cakap? Saya ajak awak sembang tapi awak tak nak sembang. Kau nak kita borak apa? Kalau borak pasal kerja tak apalah. Ni nak borak pasal borak kosong. Awak ni kan, macam manalah nanti kalau kita dah kahwin. Apa? Apa-apa. Aku tak pekak lah. Yelah, apa yang awak dengar? Tadi kau ada cakap kan, kalau kita Apa? Kahwin? berangan. Itulah awak asyik nak garang je memanjang. Saya cakap nanti macam mana kalau awak dah kahwin nanti. Suami awak tu mesti bosan kan? Yelah, tak apa-apa awak asyik diam je. Lepas tu kau marah pula tu. Dah salah cakap, lepas tu nak cover-cover pula. Mana dia? Awak setuju lah nak kahwin dengan saya? Jangan nak merepek lah. Kaira! Di saat aku Awak okey tak? Aduh. Sebaik tak kena. Sebaik tak kena? Kau ambil kesempatan ke? Bila masa saya ambil kesempatan lah? Cik Kaira, Cik Haris. Tak ada apa-apa ke? Kamu? Ya, Cik Kaira. Asal sepah sangat ni? Maaf Cik Kaira, sekarang ni banyak order masuk. Kita orang tak sempat lagi nak kemas-kemas tempat ni. Saya tak dengar alasan. Saya nak awak kemas sekarang juga. Baik Cik Kaira. Halo Pak. Kita kena postpone projek ni. Kilang ni tak ready lagi. Banyak benda kena buat ni. Okey. Kaira. Sekejap lah. Kau jangan ambil kesempatan dekat aku Kalau tadi besi tu jatuh kat belakang kau, aku boleh buat lagi teruk lah. Aku cocok dalam jantung kau. Apa benda awak cakap ni? Saya ambil kesempatan apa? Besi tu jatuh sendiri. Awak nampak kan? Kau jangan nak bagi alasan kat aku dah. Dia cakap kita bagi alasan lah. Aduh, awak ni saya tak faham lah. Haris. Apa? Darah. Darah apa? Darah kat belakang kau. Darah kat... Weh. Aduh, ada pula. Aduh. Kita pergi klinik. Pergi klinik? Tak payah. Jadi belagak sangat kan? Dah balik office. Kita pergi klinik lah. Aku bawa kereta. Tak ada. Masuklah cepat. Agak aku. Haris. Apa dia? Minta maaf. Tak ikhlas. Tak ikhlas? Weh, saya ni dah sepenuh hati dan perasaan tahu minta maaf dekat awak. Saya tahulah awak selamatkan saya kan tadi dengan besi-besi semua jatuh kat belakang awak. Lepas tu saya nampak awak pegang tangga tu macam dalam cerita Hindustan dah. Saya betul-betul minta maaf. Okey? Keluar. Sekejap saya awak, sekejap kau aku. Tolak pula. Tunggu jap. Aduh, sakit lah. Tak sentuh pun lagi kan? Ada. Dekat sini. Tekan lama lagi. Macam tu. Aduh. Sakit lah. Buat sendiri.
Kenapa dengan anak kita tu? Saya tengok muka dia senyum je sepanjang balik tadi. Ada apa-apa berlaku kat pejabat ke? Tadi dia dengan Khaira pergi melawat kilang. Kenapa pula? Tak adalah. Saya tengok anak kita tu sejak balik muka senyum je bahagia. Macam orang sedang engau bercinta. Dia betul ke serius dengan Khaira tu? Saya ni bukan apa bang. Saya baru je ingat nak rekomenkan dia dengan anak tu Johar dan Lina tu. Soal jodoh dia, biarlah dia yang tentukan sendiri. Lagipun dia dengan Khaira tu dah lama kenal. Dari zaman sekolah dia orang lagi. Abang pun kenal dengan Khaira tu. Ni sekarang ni anak yang berkenan ke atau papa je berkenan lebih ni? Situ pula Wan ni. Abang berkenan sebab anak kita sukakan dia. Khaira tu pun bagus peribahasanya, baik orangnya. Sesuai sangatlah kalau jadi menantu kita. Ish, cepatnya abang. Bersangka baik, salahnya kan? Okey, saya setuju. Okey. Cepat. Kita ada meeting penting. Meeting apa, Ashraf? Okey. Hari sukan syarikat dah nak dekat. Jadi apa plan kita? Sebenarnya pasal hari sukan tu, semua tim dah komplit dah. Cuma tinggal satu tim je lagi yang tak komplit. Tim badminton. Tim badminton. Okey. Khaira, apa kata kalau kau join tim badminton tu? Aku okey je. Tapi aku lagi suka bola. Kalau ada bola aku boleh join. Aku on je. Ada bola tak? Tak on saja pasal badminton. Kelasa pula. Betul lah. Tahu tak, tim kilang tu setiap tahun menang. Okey, tak apa-apa. Relax. Jangan risau. Kita tak ada masalah. Itu isu kecil je. Sebab bila dengan pihak lawan, kita memang kena bagi kekuatan sikit. Kita kena macam nampak tunjuk garang, agresif. Baru dia macam takut dengan kita. Itu je plan. Betul tak? Betul. Kita macam nak silat je Khaira. Korang kita lah depan pihak lawan ni. Kita kena betul-betul macam silat tau. Kadang-kadang bukan silat je. Nampak je dia orang depan mata kita kan. Kita kena macam sekali. Lepas tu tadi apa cakap pasal silat kan? Kau tahu tak? Silat aku pun pernah tau main silat. Ni tangan ni kan. Pernah ada orang merasa. Nah bro, untuk kau aku belanja. Cik, kau ni bukan main lagi. Kau belanja ni? Yelah, kenapa? Apa yang pelik sangat aku belanja? Tak pelik lah, biasa aku belanja kau. Takkan tak boleh nak belanja kawan-kawan. Boleh. Sekejap aku dah gambar kau, aku nak hantar kat bini aku. Okey. Okey tak? Okey. Serius lah. Okey. Kau biasa cuti-cuti ni kau lepak dengan Markah, ni lepak dengan aku pula, apa hal? Takkan nak lepak dengan member pun tak boleh. Member? Member lah. Kau ingat apa? Hidup aku dengan Markah je ke? Okey. Tak, ni serius. Aku nak tanya sikit. Diana, wife kau, baik dengan Khaira kan masa sekolah? Ya. Aku okey tak, aku tertanya-tanya sebenarnya. Malam aku propose Khaira tu. Okey, so maksudnya kau ajak aku datang sini belanja aku air sebab kau nak tahu jawapan sama ada Khaira terima kau ke tak? Tak adalah. Okey. Alright, okey betul. Okey betul, tapi yang aku belanja air ni kelas, okey? Okey. Ini kelas. Tapi part of it aku nak tahu juga cerita tu. Okey. Aku tak boleh bagi jawapan lah. Itu kau kena tunggu jawapan dia lah. Cumanya dari saat aku kau. Sebab kau dah ada nama panggilan tau. Kau dah ada gelaran. Nama panggilan apa, babe? B-U-A-Y-A Playboy. B-U-A-Y-A Playboy? Ya. Itulah dia. Alright. Okay. Macam mana Lagi satu, dia dah macam tak percaya lelaki sangat.
kau pun tahu kan. Aku rasa kau dengar kot cerita ni pasal apa yang Haris buat kat dia masa sekolah dulu. Dia depressed dulu pasal Oh, ya. Aku tahu, aku ada masa tu, aku tengok dia, aku kesian dia weh. Yes, aku tahu cerita tu. Semua orang kat sekolah pun tahu pasal cerita tu. Kan? Tapi aku, jujur aku cakap, aku tak ada niat macam tu, Fal. Okay. Mungkin bukan kau yang buat dia dulu. Haris yang buat dia dulu sampai dia depressed, sampai dia tertekan. Tapi kau, faham tak? Kau rakit pun. Rakit PB, rakit Playboy. Takkanlah dia tak jealous kalau tengok kau keluar dengan perempuan ni. Bukan. Itu bukan awet lah. Kawan-kawan biasalah, kita lagi besar circle of friends tu lagi bagus kan. Tapi ya, aku mengaku aku ada masalah. Kalau dengan perempuan ni memang aku ada masalah. Baru cakap pasal ni kan. Apa? Kau tengok dia kan? Tak, beg yang dia pakai tu bini aku nak. Kau ni. Oh, aku pandai tak boleh kau dah kahwin tau. Dah, Kau okey, kena ingat, dah. aku Ni belum sekarang kahwin bukan pun aku tak ada syah tau. Aku belum kahwin, tak ada syah. Aku dengan Diana akan suka dan happy kalau engkau couple dengan Khaira. Siapa? Bukan main rancak lagi. Sampai keluar saya dengar. Ni saya betulkan baliklah apa yang saya dengar kat luar ni. Kita kalau nak bersukan, berpasukan, kita kena ada strategi. Bukan main, apa orang kata, main macam tak ada otak. Sebab itulah tadi saya cadangkan kita kena buat training 3 kali seminggu. Betul kan? Tak cukup. Kalau kita nak betul-betul, orang kata mantap, kita kena 5 kali seminggu. Kalau 5 kali seminggu, macam mana diorang semua nak lawan? Diorang mesti akan penat. Itu manalah saya tahu. Jap. Kita ni bincang, bukan gaduh. Bincang lah ni. Gaduh tu. Bincang. Sekejap. Saya pun pening sekali ni. Macam ni lah. Apa kata kalau Encik Haris tu yang jadi ketua pasukan kita? Settle. Di saat aku pejamkan mata, ku coba bayangkan raut wajahmu.